saya Anis, anak saya Amal Fatih, dah 2 tahun di tadika ni. Saya rasa tadika ni kalau event dia memang sangat-sangat wow lah, sebab kita sebagai parent yang bayar tadika swasta ni memang harapkan teacher bukanlah 100% tapi almost more than 50%, dan saya sangat berpuas hati lah. Diorang akan sediakan aktiviti sepanjang tahun. Diorang akan bagi jadual siap-siap supaya untuk memudahkan parents susun jadual untuk hadir setiap aktiviti yang diberikan oleh pihak tadika. Mungkin saya rasa pasal bilangan kot, dia tak terlalu ramai macam setengah tadika yang ambil tu lah. So dia just memang sesuai dengan piawaian yang telah ditetapkan. So benda tu buat kita parent macam puas hati dan senang hati lah kalau kita tinggalkan anak kita. Cara cikgu-cikgu urus anak murid, macam anak saya, dia agak moody. Kadang-kadang ada hari dia okey, ada hari tak okey, tapi teacher boleh handle dengan sempurna. Saya memang sangat positif di masa akan datang, sebab macam mana eksperimen diorang 5 tahun, diorang kerja daripada event, daripada management, daripada segi teacher. Dan saya yakin kalau mana-mana parents yang bawa anak-anak datang sini akan ada perkembangan yang sangat positif untuk anak-anak, daripada dari segi mungkin anak saya dari segi malu, jadi ada keyakinan diri, dari segi yang mudah nak urut, jadi sangat mudah untuk diurut. Dari segi bacaan bahasa Melayu dia lancar, Inggeris dia lancar, Jawi dia lancar. Memang saya sangat recommend lah tadika Lura Preschool ni. Kata tu kataan saya rasa awesome lah kot. Terbaik Cermelang. Okey, jom parent-parent di luar sana ada di sekitar berada di berdekatan dengan tadika Lura Preschool ni, daftar anak ke Lura Preschool. InsyaAllah memang parents akan puas hati, tak akan kecewa. Dan mengeluh yang kata menyesal lah hantar tadika, takkan ada. Yang akan ada adalah Alhamdulillah, sebab sangat puas hati dengan perkembangan anak. Itu je. Cepat-cepatlah daftar.